Pening nak catch up dengan banyak sangat meeting? Jangan risau, fungsi AI terbaru dekat Siri Redmi Note 14 Pro series kali ni boleh tolong anda. Kalau anda nak masuk meeting, pada masa yang sama, anda nak fokus dengan meeting dan buat notes. Nak buat dua-dua serentak, mungkin akan hilang fokus. Gunakan fungsi AI Recorder. Dia akan simpan audio dan juga boleh tukarkan audio yang telah anda rakam tadi menjadi teks. Jadi tak perlu lagi lah anda salin segala benda yang terjadi dalam mesyuarat anda. Bila selesai saja meeting tadi, anda boleh semak semula rakaman tadi. Ataupun anda boleh juga baca nota yang telah di-automatic generate oleh AI. Asalkan anda tak lupa bawa Redmi Note 14 Pro series je. Katakanlah anda meeting dan dekat luar negara kan, nak bercakap dengan orang luar negara ni agak sukar kalau anda tak belajar bahasanya. Tak perlu risau, AI interpreter boleh tolong anda untuk translate secara direct. Anda bercakap dengan bahasa yang anda tahu sendiri dekat situ dan dia akan automatik tukar kepada bahasa yang anda nak. Banyak bahasa yang disokong dekat sini, antaranya bahasa Thailand kalau anda pergi ke Hanyang untuk bercuti dan sebagainya. Ataupun mungkin pergi ke Jepun, anda nak bercakap dengan orang di sana ataupun meeting dengan orang di sana, guna saja AI interpreter. Selamat pagi, sayangku. Semuanya dah ada dekat Siri Redmi Note 14 Pro series yang terbaru ni. Memang ngam.